Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dengar tak kawan ni? Kalau dengar bagi satu, satu, satu. Ada tak? Ramai tak ni jutawan pagi ni? Ke jutawan tidur lagi? Jutawan MC ke? Jutawan apa? Bercuti lagi. Okay, Masya Allah. Thank you yang reply. Okay, pagi-pagi-pagi hari ini Kak Wani adalah sambung lagi jadi MC ni. Ya, hari ini jadi MC host untuk Tempayaki 17 September insya-Allah. Okay, apa khabar semua? Apa khabar? Apa khabar semua? Kau ni nak tengok siapa yang luar biasa hebat pagi ni? Siapa yang luar biasa hebat ni? CBM Emily. Great. Yang lain biasa-biasa je. Yang lain biasa-biasa je. Yang lain baik-baik saja. Yang luar biasa hebat tak nampak ni. Ya, Selin Ibrahim hebat. Tio, awesome. Selin Ibrahim, semangat. Very good. Kan, mana boleh dah pagi-pagi ni. Kan, tak boleh dah lemah-lemah. Biasa-biasa saja. Pagi-pagi dah kena luar biasa hebat. Tu sebab kita setiap hari ada Tempayaki pagi-pagi. Sebab nak bagi booster, nak bagi naik energi. Bukan datang sini lemau, datang sini mesti dah ada energi dah. Excited hari-hari CBM Wena. Yeah. Okay. Irene Ko, great and blessed. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, so Kak Wani dah ready dah ni nak share few things ya, especially kesyukuran dan sedikit tips lah untuk you all semua dapat bawa balik sesuatu lah daripada Tempayaki pagi ni. Dah ready? Dah ready bagi Kak Wani 9. Dah ready bagi Kak Wani 9. Ramai tak yang dah ready ni? Alhamdulillah, bagusnya. Laju. Very good. Hebat BOI ni. Kan? Kak Wani memang kalau masuk Tempayaki ni memang panas je. Sebab semua orang hebat-hebat belaka dan Kak Wani menjemput anda untuk raise hand, angkat tangan, sharing ya. Siapa cepat dia dapat. Kan sebab kita Tempayaki ni adalah medan untuk kita bermula sebagai seorang leader. Tempayaki ni adalah untuk Kak Wani pun bermula kalau korang nampak Kak Wani jadi speaker, jadi MC kan, apa-apa saja capai banyak kejayaan ya. Kak Wani bermula di Tempayaki. Bermula daripada asalnya seorang yang tak pandai bercakap sangat pun. Ya, banyak sangat gagap-gagap dia. Idea tak keluar. Siapa macam Kak Wani? Siapa macam Kak Wani dulu? Kan, Kak Wani yang dulu ni idea selalulah tak keluar. Lepas tu cakap pun masih tergagap-gagap kan. Kita tahu, kita rasa macam kita tak ada ayat-ayat power. Kan? Siapa macam Kak Wani? Ada tak? Ada tak tu? Ada kan? So kat mana Kak Wani develop? Kat mana? Tempayaki lah. Tempayaki memang sangat best cakap dekat Tempayaki sebab kita tak pandang mata orang, kita tak pandang muka orang. Best tak? Paling best korang cakap dekat Tempayaki. Kan, berbanding kalau kita cakap depan-depan, kan, kita kena tengok muka orang, kita kena pandang mata dia, dia pandang kita. Alamak. Betul tak? Tapi dekat Tempayaki lah, dekat Zoom lah, tempat paling best untuk kita bercakap sebanyak-banyaknya. Okay. Dan insyaAllah bila kita selalu buat, idea akan keluar mencurah-curah dan kita tak sangka pun, wow, ayat-ayat aku power rupanya. Nak tak macam tu? Kalau nak, angkat tangan sekarang. Kan, so memang ini medan Tempayaki ni memang untuk you all tau. Especially orang-orang yang baru join kan, orang yang baru naik pangkat, orang yang ada dapat apa-apa insentif kan, apa saja. Orang yang
apa saja kesyukuran lah. Kita start dengan kesyukuran. Memang kita akan menarik lebih banyak rezeki datang pada kita bila kita sentiasa zahirkan kesyukuran. Tahu tak? Zahirkan. Maknanya kita memang tunjukkan kita bersyukur. Dalam Islam pun ya, Nabi Muhammad SAW pun mengajar, jika kamu kaya, zahirkan dengan pakaian yang kemas, pakaian yang cantik, bersih, rumah yang bersih, everything. Rumah yang cantik kan, kenderaan yang bagus. Itulah tanda-tanda kesejahteraan orang Muslim. Kita zahirkan kesyukuran kita. Bukannya kita kena sorok-sorok. Bukannya kita kena diam-diam saja. Tak. Ya, kita kena mengajak orang lain bersyukur sama-sama. Faham tak? Faham tak macam mana nak menarik rezeki ni? Ramai orang tak tahu bahawa sesungguhnya nak menarik rezeki tu sangat-sangat senang. Okay, so kawan ni nak share dulu kesyukuran kawan ni. Alright, dah ready dah? Dia macam apa ni? Okay, nampak ya? Nampak slide kawan ni? Nampak bagi kawan ni 9. Nampak bagi kawan ni 9. Pagi-pagi ni kena aktif. Kan, bukan mulut je yang aktif. Jari jemari kita kena aktif. Lepas tu kaki pula kena aktif bergerak. Jari jemari ni aktif, boleh buat duit tau. Okey, jari jemari siapa yang boleh buat duit? Alhamdulillah Kak Wani punya jari jemari memang buat duit. Sebab sangat aktif. Jadi korang kena aktif dekat chat box tu. Okey. Josephine. Kan, bagus. Jari jemari aktif. Ini yang kita mahu. Baru boleh buat duit. So Kak Wani hari ni Tempayaki host anda. Okey, Kak Wani sangat bersyukur. Kak Wani dapat macam nak cakap ya, Kak Wani ni bukannya awal-awal dah tahu Kak Wani akan jadi MC untuk Regional Rally. Siapa yang hadir ke Regional Rally hari tu? Tulis hadir. Kan? Nampak tak Kak Wani? Ke tak kenal masa tu? Tak kenal itu Kak Wani. Kan? So, memanglah tak kenal, tak apa cam sebab kecil je Kak Wani kat atas pentas tu kan. Sebab sangat ramai yang datang Regional Rally, betul tak? Lagi-lagi kalau duduk belakang-belakang memang kecil je lah nampaknya. Kak Wani pun nampak korang kecil je. Masya Allah, sebab ramai sangat. Wow kan, lepas tu semua orang pun pakai warna yang sama, hitam kuning. Ya, jadi Kak Wani bersyukur dapat peluang jadi MC dengan Nicole. Kak Wani macam tak sangka, actually Kak Wani dapat tahu dijemput jadi MC ni dalam 10 hari sebelum 10 hari sebelum Regional Rally tau. Ni kita 13 September kan. Ni rasa kita HQ call Kak Wani tu selepas Kak Wani balik daripada KL 5-7 dalam sebelum maksudnya 5 September macam itulah. Lebih kurang. Kan jadi Kak Wani macam asalnya kan Kak Wani cakap saya rasa saya tak boleh jadi MC. Saya tahu jadi MC tak mudah sebab you nak jaga energy the whole floor kan. Kak Wani bukan orang yang macam MDM Yuslida, macam MDM Kok Sun yang suaranya besar kan, energinya besar kan. Saya ni petit-petit saja, cik. Kan, suara pun tak berapa nak power. Kak ni rasa macam itulah. And then, tapi, but then, bila HQ cakap, HQ kata, no, Kak Wani, you are so great. They encourage lah kan. Kak Wani, you sangat bagus kan. You pandai, you pun dah lama, dah banyak experience dengan kita, everything. And then memang you, everything lah. So, they encourage Kak Wani. So, Kak Wani rasa, okay. And then Kak Wani pun cakap, yes, I'll do it. Kan? So sekejap je HQ pujuk Kak Wani tu. Terus Kak Wani kata, yes, dalam keadaan yang rasa macam boleh ke tak boleh ni, boleh ke tak boleh, aku kena bolehkan jugalah. Okay, so dalam masa kurang seminggu Kak Wani dah kena prepare lah untuk tu. And memang pada Kak Wani, preparation untuk MC big event ni lagi tak senang lah daripada jadi speaker. Kau ni rasa jadi speaker lagi senang. Kan, lagi kita sebab speaker kita jaga diri kita je lah. Kita jaga apa yang kita nak cakap je kan. Tapi dan kita sentiasa ada banyak idea bila kita jadi speaker. Bila jadi MC ni kita kena ikut keadaan. Kita kena ikut flow, kita kena ikut kan. And ada changes, last minute changes kan.
So, and then kita banyak benda kita kena consider lah. So, kau ni memang salute lah kepada MC rally sebelum-sebelum ni macam Cikgu Ayu, MDM Cikgu Ayu, MDM Kok Sun. Then ada juga masa Winner Circle, MDM Kak Pida dengan si Abang Syarul kan yang memang powerful sangat jadi MC. So, Kak Wani pun dah merasa dah macam mana jadi MC. Masya Allah, satu pengalaman yang sangat-sangat best. Itulah sebenarnya bila kita tak boleh, bila kita rasa kita tak boleh, kita kena bolehkan juga. Kan? Alright, thank you Wena. Wena pun kan selalu jadi MC kan dalam Kickstart, dalam Event Forever, Masya Allah. So, sebenarnya bila kita rasa tak boleh, lagi kita kena paksa. Boleh, cakap je, boleh, boleh. And kita belajar macam mana untuk bolehkan. So, kawan ni belajarlah dengan HQ kan. Macam mana nak cantikkan flow ke apa ke semua kan. Skrip pun diorang bagi basic diorang sediakan. Kak Wani kena modify lah ikut. Kak Wani dan Nicole kena modify lah. And luckily dapat dengan Nicole. And Kak Wani pun sangat tak sangka sebab kena buat 2 sesi pagi dan petang kan. So Masya Allah, satu pengalaman yang luar biasa lah untuk kami berdua. Okay, congrats Nicole. Thank you so much for being bestie. Bestie selama seminggu untuk MC kan. So kita discuss nak pakai baju apa. Okay. Nak pakai baju apa pun kena fikir lama juga. Alright, so obvious sebenarnya Kak Wani tak boleh tidur few days sebelum ni regional rally because jadi MC ya. Kak ni jadi speaker pun boleh lagi tidur tau. Kan, tapi kalau jadi MC Kak Wani jadi speaker untuk masa Eagle Manager Retreat dekat Cancun, Mexico tu pun Kak Wani boleh berjimba-jimba lagi kan. Boleh happy-happy sebab kita dah ready kan. Dah siap hafal dah kita punya teks kan. So kita boleh happy-happy kan. Tapi yang ni lain. Masya Allah, okay. So, and best sebab Forever bagi reward. Untuk MC pun Forever bagi reward yang besar tau. Nak tahu apa? Nak tahu kena jadi MC lah. Kalau tak jadi MC, you tak tahu apa reward yang Forever bagi. Sangat banyak, okay. Okay, dan and Kak Wani tak sangka juga sebagai MC, Kak Wani dan Nicole juga dihadiahkan dengan special lunch dengan kita punya Presiden dan kita punya owner Forever Living Products kan, Greatmont dan Eden. Masya Allah. Okay, so before this dapat lunch dengan mereka beramai-ramai kan. Yang kali ni dengan speaker dan MC dan management Forever lah. Okay, so sangat-sangat happy. Wow, kan. Alhamdulillah jadi MC pun tetap boleh makan lah. Cuma tak dapat nak makan banyak sangat lah. Sebab kita dah kena rushing untuk next event. Dan malam pula Kak Wani dapat dinner. Qualify untuk Malaysia Rally level 4. So tahniah kepada semua Malaysia Rally Gala Dinner Qualifier. Siapakah Gala Dinner Qualifier? Dalam Tempayaki pagi ni tulis saya. Lajunya Nur Hidayah Musa, Atika Sofia. Lajunya. Excited kan, Masya Allah. Dan tahun ni, ya, kan, Bel pun ada, Kak Wana, Kak Rosina. Tahniah Kak ni ucapkan kepada semua. Kak ni sangat-sangat happy sebab ramai sangat ada dekat dinner. Kita sangat-sangat happy tau sebab bila Forever ni lagi ramai orang qualified, kita lagi happy, betul tak? Ini yang bestnya dekat Forever kan. Tak kisahlah siapa. And then kita tengok dekat, and then Kak Wani pun dah banyak kali dapat qualify dinner dengan Malaysia Rally atau ni and this time regional rally Malaysia, Singapore, Brunei kan. Tapi kali ni memang the best dinner sebab dia punya ballroom memang cantik sangat-sangat, macam magical sangat-sangat. Tak tahu nak cakap macam mana, cantik sangat kan. Ini sebenarnya ballroom untuk perkahwinan anak-anak orang kaya tau. Orang-orang kaya yang kahwin dekat dalam ni tau, dalam ballroom ni. Dengan kalau ballroom ni kan, korang kena tahulah kan, anak Tan Sri, anak Datuk. Tapi kita dekat sini dilayan seperti VIP juga, betul tak? Semua yang datang dinner dilayan seperti VIP kan. Bukan makan buffet, you makan dihidangkan tau.
Masya Allah, dapat jumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama kan dekat Forever. Sangat-sangat best. Memang kalau siapa yang beli tiket harga RM100 tu memang memang tak padan. Memang tak patut pun RM100. Kan? Sebab apa yang kita dapat makanan yang mahal-mahal tau. Udang mahal, ikan mahal, abalone. Ya Allah kan, nasi goreng petai. Petai mahal ke? Tak mahal ke tak? Tak mahal. Siapa hari-hari makan petai? Zaman sekarang hari-hari tak boleh makan petai kan? Sebab harga tak murah, betul tak? Ini selamba kita boleh makan. Masya Allah, dia punya harga makanan kau ni rasa boleh sampai RM500 seorang dengan dessert dia lagi kan, dengan sup yang ada cendawan yang mahal, ada scallop everything lah. Kawan ni sangat appreciate food tau. So sebab Forever ni, dekat Forever ni memang gila-gila dia orang kalau bagi food. Memang memang level eksklusif sangat kan. Masya Allah. So itulah korang that's why kita kena fight. That's why Forever bagi insentif yang sangat sangat best. That's why kita fight tu memang berbaloi. Kalau you rasa penat ke, you rasa sedih ke, you rasa kecewa ke masa you tengah fight tu, teruskan. Sebab dia punya reward memang berbaloi, you dah tak ingat dah pun. Kan? Okay, so itulah. Dan Kak Wani juga adalah penerima, dan Kak ni ucapkan tahniah kepada semua Brilliance Club ya. Daripada Flourish, Optimizer kan sampailah ke Elite. Masya-Allah. Semua orang dapat ni cik nampak semua orang dapat, suami isteri tahu dapat, bukan seorang-seorang dapat kan. Sangat best. Siapa nak Sash ni selempang ni kan, masya-Allah. Okey. Okay, semua kau ni harap kau ni tak sure ni warna apa ni optimizer ni. Hijau gelap ke biru gelap ke? Confuse sikit warna dia. Saya suka merah. Kan Masya Allah. Kalau nak mesti kena buat banyak-banyak income dekat Forever ni. Okay? So you kena tanya you punya upline. Nak jadi Brilliance Club. Saya nak jadi Brilliance Club. Okay? So, apa yang saya kena capai? Berapa income yang saya kena capai? Okey, boleh? Boleh tanya upline? Siapa yang betul-betul nak kena tanya upline. Upline jangan bagi tahu kepada orang yang tak tanya. You bagi tahu dekat orang yang tanya saja. Boleh? Boleh? Baru you tahu siapa yang betul-betul nak. Kita kat dalam Forever ni kita sangat mementingkan siapa yang betul-betul nak. Ya? Kau ni ingat lagi macam Calita, CBM Calita ada share. Ya, kita tak apa? Kejap. Kejap ya Kak Wani ni. Kenapa dia tak keluar mute pula ni ya? Kejap. Mana saya bila share ni terus tak nampak dah. Thank you. Thank you Jin. Dia tak keluar. Kak Wani punya ni dia tak keluar dah untuk participant. Okay. So sambung balik. So dekat apa si Benca cakap kita akan kita macam mana, kita tak salah untuk bantu seramai-ramainya orang. Tapi kita salah apabila kita membantu orang yang tak nak dibantu. Faham tak? Kita akan buang masa. Kita telah melakukan sesuatu yang tak betul bila kita nak bantu orang yang tak nak dibantu pun. Faham? Faham tak ni? So you nak dibantu ke tidak oleh you punya uplines, okay? You punya leaders, you punya teammates. You nak dibantu ke tidak? Yes, no. Yes, no. Siapa nak jawab yes? Hello? Ke Kak Wani punya hang ke apa? Yes, kan? Ramai yang yes kan? So yes, you upline cari you ke you cari upline? Bagi tahu kawan ni, you nak dibantu, you cari leader ke leader cari you? Leader duk bebe-bebe dekat you? Kan? Tapi you buat aja. Jadi memang kita akan fokus. Macam Kak Wani memang fokus kepada orang yang cari Kak Wani. Ya, suka atau tak suka, memang begitulah. Kita tak nak buat kesilapan iaitu membantu, membuang masa dengan orang yang tak nak pun dibantu. Kan? Yang ego dengan kita. Yang malu dengan kita. Yang sombong dengan kita. Yang malas nak bertanya.
Buat apa? Kita nak orang yang aktif. Kita bantu orang yang aktif. Ya, itu lebih bagus untuk energi kita. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Ya? Dan ini dan alhamdulillah BOI Group yang datang dinner memang cantik-cantik belaka. Sangat cantik kan gambar. Memang kita dapat apa tempat-tempat untuk bergambar yang sangat cantik lah dekat dalam hall tu kan. Tak tahu nak cakap macam mana, sangat-sangat cantik. Okey, dan naik pentas, malam tu juga ada naik pentas and Kak Wani sangat suka dengan band. Sangat happy Kak Wani tengok BOI ya, yang ramai berkumpul beramai-ramai dengan penyanyi dengan dengan penyanyi yang sangat-sangat friendly. Kak ni sangat suka singer tu. Kan she's beautiful and friendly and dia sangat sporting kan. Lepas tu kita really have fun lah. Simple tapi fun sangat-sangat. Betul tak? Setuju tak? Okay, sangat-sangat tak untung lah kepada siapa yang tak pergi rally, workshop, rally dan juga dinner. Okay. Adakah siapa yang tak pergi? Adakah anda ingin mengulangi lagi kesilapan anda tahun ini? Tahun depan nak pergi tak? Tahun depan nak pasti pergi tak? Siapa nak mengulangi lagi kesilapan tak pergi? Kan? Kita nak berjaya dekat Forever ni kan? Ya, kita ni kena committed tau. Bukannya kita kena sibuk. Orang lain cuti sekolah, kita sibuk nak pergi cuti sekolah. Orang lain pergi jalan-jalan tepi laut, kita sibuk nak pergi tepi laut. Kita kena fokus event Forever first. Even though Kak Wani ya, datang Malaysia Rally, datang Regional Rally, jadi MC. Kak Wani, lepas tu besok hari Ahadnya ada MLGT meeting. Sabtu dan Ahad bersama dengan HQ, bersama dengan CEO dan Presiden yang datang daripada US. Kak ni rasa macam terharu dan sebab sebenarnya. Tu sebab Kak Wani make sure Kak Wani ada dekat situ. Ya. So, sebab Kak Wani sayang sangat dengan Forever. Sayang sangat. Ya, sebab kita, yalah, korang kalau korang tak sanggup tinggalkan benda lain untuk Forever, korang belum sayang lagi Forever. Ya, dan kita akan dapat menarik banyak rezeki dekat bisnes ni bila kita sayang, bila kita love dengan bisnes ni. Allah takkan bagi. Kalau kita hangat-hangat teh ayam je, kita biasa-biasa je. Betul tak? Sama juga macam perkahwinan kan? Ya. So, jadi walaupun Kak Wani kena hadir 2 hari kan bersama dengan Forever, tapi tetap Kak Wani dapat balik 2 kampung. Kampung Abang Soden Kak Wani dapat balik, kampung Kak Wani pun Kak Wani dapat balik. Faham tak? That's how you manage. Sebab Allah bagi cuti 4 hari. Kenapa 4 hari you nak pergi Cameron Highland ke? Nak pergi Melaka ke? Itu yang sibuk-sibuk sangat kan? Allah bagi cuti 4 hari untuk kita, 1 hari datang untuk Forever. Bisnes kita, tempat kita cari rezeki. Kak Wani kalau cakap pasal benda ni memang panas lah. Kan? So, jangan ulang lagi kesilapan kita tahun ini. Tak hadir Regional Rally, tak hadir dinner ya. Disebabkan kita sibuk nak pergi benda-benda lain. Sebenarnya kita boleh je dapat dua-dua. Faham tak? You nak bercuti pun dapat, you nak pergi Malaysia Rally, Regional Rally pun dapat sebenarnya. Kalau you tahu, kalau you memang nak. Faham tak ni? Faham tak? Kan? So, kejap sebelum kau ni teruskan. Okey. Okey, kau ni sambung kejap lagi sebab Kak Wani nak panggil. Siapa yang rasa memang beruntung sangat-sangat dapat hadir ke Malaysia Regional Rally dan dinner? Siapa? Cakap. Tulis dekat chat box tu. Cakap. Yang tak hadir tak untung. Jangan biar Kak Wani seorang je cakap. Korang semua kena cakap. Supaya yang lain yang tak hadir tu dia akan rasa sangat tak best. Tahun depan aku mesti hadir. Kan? Sebab memang salah satu tips ya untuk mencapai kejayaan dengan mudah dekat Forever ni ialah nak mudah tak? Nak mudah berjaya tak? Nak mudah ke nak struggle? Kak Wani memang alhamdulillah dekat Forever ni sangat senang Kak Wani dapat banyak kejayaan. Ya, tak ada struggle, sangat senang. Sebab Kak Wani sentiasa ya ada di mana orang-orang hebat, leader-leader hebat berada. Faham tak? Ya.
Kalau dulu memang Kak Wani pun dulu bermula di Forever nak pergi event, naik bas. Naik van kecil kan, sampai krem lutut Kak Wani tau, duduk dalam van kecil beramai-ramai. Ya. Macam tengok throwback dekat memory FB pun macam semalam Malaysia Day pun, masa Kak Wani join Forever awal-awal tahun pertama tu, Malaysia Day tu memang kita ada event. Ada event kan, ada camp. Ada macam kickstart gitu. Kan, memang datang ke KL. Kak Wani orang JB tau. Kak Wani orang JB. Senang je, kan. Alright, so thank you so much kepada semua yang yang bagi tahu kan, tak untung tak datang. Mesti kena datang baru banyak untung. Okey, Kak Wani nak panggil. Okey, Cheryl yang pertama. Bakal CBM, Tio, dipersilakan. Halo, selamat pagi, terutama kepada Kak Rawani dan semua FBO yang ada pagi-pagi ni, okey? Banyak tips dah MDM Rawani bagi kepada kita semua, okey? Memang juga berbaroi, okey? Kalau kita datang ke Teppanyaki, tempat ni memang hebat untuk kita dapatkan knowledge, dapatkan aura, okey, daripada mereka yang hebat-hebat, okey? Baik, selamat pagi semua. Tio di sini. Bagi mereka yang tak kenal Tio lagi, selamat berjumpa di Teppanyaki. Okey, memang Tio suka Teppanyaki ni. Seperti kata Kak Rawani, Teppanyaki ni adalah tempat bagi mana kita bukan sahaja berkongsi, okey, pengalaman kita, berkongsi apa yang kita dapat dalam satu minggu ni, tetapi juga merupakan satu tempat di mana anda dapat motivasi dan juga semangat. Apa yang nak Tio kongsikan hari ini ialah Tio nak kongsikan semangat anda. Okey, semangat anda. Okey, seperti kata Rawani, kita susah nak tolong mereka yang tak nak kita tolong. Faham perkataan ni? Kita susah nak tolong orang yang tak nak kita tolong. Memang Tio dah jumpa ramai orang. Tio pun nak tolong ramai orang. Tetapi bukan semua orang nak tolong kita. Kalau macam tu, kita jangan bazir masa kita, bazir tenaga kita. Kenapa? Kenapa ada lagi lebih ramai orang yang minta tolong kita. Itu sangat-sangat penting. Dan Teppanyaki ni merupakan satu tempat di mana bukan saja kita dapat motivasi, tetapi kita juga dapat semangat. Semangat daripada mereka yang sudah berjaya. Semangat daripada mereka yang hebat-hebat. Dan apa ada? Kita juga dapat tips-tips daripada mereka yang baru join. Kalau anda baru join, kalau anda baru saja berada dalam BOI 933, jika anda dapatlah, contohlah dapat jual satu aloe vera pun, kongsilah di sini dengan rakan-rakan kami di sini. Kenapa? Kerana perkongsian itu merupakan satu pahala yang besar. Dan dalam Forever Living, motto Forever ialah, okay, the power of Forever is the power of love. Sharing itu love. Itu sangat-sangat penting. Okay? Tu Tio aru-arukan. Okay? Jika anda, okay, boleh saja attend, hadir ke Teppanyaki, angkatlah tangan, share. Okay? Share kepada kawan-kawan kita di sini. Okay? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Tio nak share. Pagi-pagi ni saja, Tio dah settle satu sisi. Kenapa satu sisi ni dapat settle? Ada tak anda tahu semalam apa yang berlaku dekat Malaysia Day? Hari Malaysia. Apakah promosi yang company bagi? Tahu tak? Ada yang tahu tak apa promosi yang company bagi? Company bagi extra alo point. Bila anda dapat beri barang semalam, okay, you dapat extra alo point. Dan sebab alo point tu, dan sebab hari Malaysia tu, Tio pernah share, masa Hari Merdeka, Tio hantar ucapan Hari Merdeka saja, Tio dapat satu orang VIP. Betul. Semalam juga, Tio buat yang sama. Tio, alo point. Semalam, sama juga, Hari Malaysia, Tio juga hantar ucapan Hari Malaysia. Dan dari situ, kita juga ada panduan daripada HQ, daripada company. Itu extra alo point. Bukan alo point saja. Dia juga ada reward yang lain. Dan dengan tu, Tio hantar ucapan, hantar dengan semua reward ni pagi ini. Okay, semalam
dia sudah ada juga PC ya. PC Tio yang buat buat saja order. Okay, order 1 cc barang. Baru saja pagi ni Tio pergi hantar. Kenapa pagi ni dia kata nak hantar pagi? Okey, sebelum Tepan ke saya pergi hantar dulu. Balik nak Tepan lagi juga. Supaya Tio dapat share dengan anda semua. So, sebab itu, anda mesti gunakan semua senjata. Semalam ada dengar tak? Perkongsian semalam. Perkongsian semalam. Okey, sangat-sangat penting. Kita mesti gunakan senjata-senjata yang kita ada. Bukan senjata yang kita sendiri yang cipta. Tetapi BOI sistem yang ciptakan, HQ yang ciptakan untuk kita supaya kita boleh guna. Adakah anda guna? Itu sangat penting. So sebab tu, ramai kata, Tio bagaimana nak guna? Senang saja. Belajar. You belajar dengan orang yang ada pengalaman. You belajar dengan orang yang pernah gunakan cara-cara ini. You akan kita kata copy and paste saja. Dalam bisnes ni senang. Copy and paste saja. Okey, jangan susah-susah fikir yang bukan-bukan. Fikir banyak-banyak sampai tak gerak. Tak ambil tindakan. Ni satu lagi Tio sentiasa kata. Anda mesti ambil tindakan. Okey? Sudah belajar, ambil tindakan. Alright? Jangan tunggu. Jangan terlalu banyak fikir. Nak ni lah, takut ni, takut tu lah. Macam Kak Rawan ni tadi kata apa? Kata panggil jadi MC, dia kata yes saja. Betul. Ambil cabaran. You tak tahu apa yang you tak faham jika anda tak lakukan. Bila anda dah lakukan, anda dah familiar, anda dah senang untuk lakukan selalu lakukannya dan senang untuk anda mencapai apa yang you nak capai. Memang jadi MC tu tak senang. Kalau ada peluang Tio nak cuba lagi. Kenapa? Untunglah dapat reward dari HQ. Untunglah dapat makan dengan dengan CEO, dengan chairman. Tengah ambil dah. Itu sangat-sangat awesome. Yang tu bukan semua orang boleh dapat. Hanya MC saja dapat. Tio pun nak jadi MC nanti satu hari. Okey, doakan Tio juga jadi MC. Okey, yang lagi satu. Okey, apa yang Tio nak katakan di sini, motivasi. Saya tahu ramai orang kata saya tak motivasi, saya tak ada semangat. Yang di sini Tio nak katakan di sini ialah anda tak boleh terlalu bergantung kepada orang lain untuk memotivasikan anda. Okey, anda harus membakar sendiri. Semangat tu harus datang dari anda. Okey? Macam mana? Seperti Kak Rawan ni, walaupun cuti sekolah, walaupun cuti panjang, okey, tetapi tetap hadir kepada event forever. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa ni sangat penting. Ini rezeki kita. Okey? Inilah tempat kita untuk ubah hidup kita. Ramai kata nak ubah hidup, tapi dia tak pentingkan apa yang dia sepatutnya pentingkan. Okey? Dan dia sendiri tidak bermotivasi untuk bersemangat membuat sesuatu yang betul. Itu sangat-sangat kita kata sangat-sangat kecewa. Okey, jangan selalu bergantung kepada orang lain, tetapi anda sendiri nak ubah tu bukan kita yang bantu, kita yang boleh ubah you, tetapi anda sendiri. Okey, apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh bagi guideline, bagi jalan untuk anda, tetapi yang jalan tu bukan kita. Yang jalan tu bukan outline you, yang jalan tu you. Upline you dah pernah lalui perjalanan ni. Okey, sekarang dia hanya nak copy and paste apa yang dia pernah lakukan kepada anda. Tetapi yang lakukan tu anda. Anda mesti berjalan. Anda mesti ambil tindakan. Itu yang sangat penting. Dulu-dulu kita kata kalau nak semangat tu kan dia upama satu lilin yang membakar. Tapi zaman sekarang kita tak guna lilin dah. Kenapa? Kerana lilin tu kalau bakar-bakar dia boleh habis. Semangat tu habis. Langsung tak ada, tak jumpa. Tetapi sebab zaman sekarang kita guna apa? Kita katakan semangat tu seumpama apa? Power bank. Kenapa power bank? Power bank boleh charge dan charge. Okey, jika semangat anda sudah jatuh, you charge balik. Okey, selalunya kena charge. Dan di mana anda charge tenaga anda, semangat anda di BOI ataupun di Forever Living. Kita ada apa? Kita ada online training. Boleh kata hari Isnin sampai Ahad lah. Okey? Bukan saja dari BOI tetapi dari leader-leader anda, dari upline anda. Memang ada training setiap hari.
Adakah anda hadir? Dan training tu bukan susah. Bukan nak you ambil bas 1-2 jam. Okay? You hanya duduk rumah saja dengan Zoom. Okay? Sebab tu anda mesti ambil tindakan, bersemangat dan juga bertanggungjawab pada diri anda sendiri. Itu sangat penting. Okay? Pergi. Kalau kata nak pergi keluar tu susah, tak apa. You pergi saja online. Okay? Lagipun, ada orang kata online saya tak boleh. Susahlah, saya pening tengok skrin. Tak apa, kita ada offline. Company ada buat MMC coming Sabtu ni. Adakah anda sudah daftar? Okay? Dan Wah, lagi, ini dah macam kami host dah juga ni. ada. Ini dah macam host dah. Nanti kami juga ada apa? Kita ada lagi camp kepimpinan. Bulan 10. Adakah anda sudah daftar? Itu offline. Itu secara fizikal. Adakah anda sudah daftar? Itu sangat penting. Okey? Sebab itu Tio kata, kalau nak beli alasan tu banyak. Okey? So kita pun dah banyak berikan, okey, cara-cara untuk anda. Yang pentingnya, adakah anda pergi ambil semua ni, okey, jalankan tugas anda, tanggungjawab anda sendiri untuk diri anda, untuk keluarga anda, untuk masyarakat ni. Okey, itu yang sangat penting. Okey, itu sahaja perkongsian saya ni. Balik kepada Kak Wani. Thank you. Bye. Okey. Wow. Berapa banyak api nak bagi ni dekat Mr. Teo ni. Cepat-cepat. Masya Allah. Okey. Itu dia seorang leader yang sangat-sangat hebat. Ya. So, memang banyak yang Kak Wani setuju dengan Mr. Teo. So, korang hadam tak? Korang hadam tak ni? Sebab kan? Tak perlu dah Kak Wani cakap. Sebab memang Teo dah cakap banyak benda yang kan? Yang memang itulah cara nak berjaya di Forever ni sangat senang. Okey, seterusnya terima kasih banyak-banyak ya Mr. Teo. Okey, kau ni harap semua yang mendengar ambil nota, ya, ingat, hadam, masuk ke dalam jiwa. Okey, seterusnya kau ni nak panggil kita punya bakal CBM Zuleha Mustafa. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi BOI. Boleh dengar suara Kak Leha? Boleh dengar Boleh. bagi satu? Boleh? Boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, Kak Leha perkenalkan diri dulu. Nama Zuleha Mustafa. Kak Leha berasal daripada Negeri Sembilan dan sekarang menetap di Alur Gajah Melaka. Okey, dah 20 tahun dah Kak Leha menetap ke Alur Gajah Melaka ni. Okey, alhamdulillah, syukur sangat. Dan Kak Leha berumur 48 tahun. Kak Leha ada 4 orang anak dan 3 orang cucu. Okey. Kak Leha ni bersyukur sangat-sangat sebab umur 48 tahun ni Kak Leha baru jumpa Forever tau. Kira 46 tahun lah sebab dah 2 tahun Kak Leha dalam Forever ni. Alhamdulillah sangat. Sebelum ni Kak Leha pernah join banyak juga MLM. Tapi hati tu tak terbuka tau. Macam dekat Forever ni, bila Kak Leha jumpa Forever, hati tu terbuka. Jadi kita dimasukkan dalam satu grup. Dalam grup, lepas tu kita banyak ada circle-circle yang positif. Lepas tu Kak Leha dapat banyak belajar. Kalau dulunya pasal agama ke apa kan, Kak Leha memang ada kurang sikit. Kan sibuk kan kita cari duit, berniaga lah, bawa budak sekolah, anak masih kecil kan. Jadi memang sangat, masa tu memang sangat-sangat tak senang tau, tak senang. Okay, jadi bila sekarang ni Kak Leha jumpa Forever, syukur sangat. Masa Kak Leha lebih banyak, lebih teratur, lebih tersusun. Walaupun ada jaga cucu, tapi Kak Leha dapat juga hadir ke online, offline, event yang dianjurkan oleh Forever dengan BOI lah, dengan HQ semua lah. Okay, alhamdulillah sangat. Dan baru-baru ni Kak Leha pun hadir ke regional rally. Walaupun Kak Leha bukan qualifier tau. Kak Leha bayar beli tiket untuk gala dinner sebab apa? Sebab mentor Kak Leha ni di bawah bimbingan RSG, bawah MDM Rawani sendiri. Okay. Kak Leha sangat bersyukur sangat. Kak Leha ada mentor yang sangat-sangat power, yang sangat-sangat, orang kata hati tu kan, hati batu. Hati tu keras. Jadi Kak Leha kena ikut hati mentor Kak Leha ni. Jadi ke mana je mentor Kak Leha ni ada, Kak Leha mesti pergi. Sebab sekarang ni memang dah tak ada, orang kata, dah tak ada halangan, orang kata. Okay, anak-anak dah besar. Anak-anak boleh bawa Kak Leha pergi mana saja.
Macam contoh Kak Leha dah pergi ke Kuantan dinner hari tu. Kak Leha dah sampai ke JB juga hari tu. Jadi Kak Leha KL ni memang dah banyak kali lah juga dalam 2 tahun ni kan. Syukur sangat Alhamdulillah selama ni anak sulung yang hantar Kak Leha pergi. Tapi ni hari tu baru-baru ni anak Kak Leha yang nombor 3. Dan Kak Leha dapat bawa anak Kak Leha tu juga dengan awek dia. Specialnya awek dia pun dapat join sekali dan Kak Leha belanja dia orang untuk dinner. Jadi tak apa, maknanya kita keluarkanlah, kita happykan hati dia orang kan, happykan hati anak-anak ni biar dia orang tengok business forever ni sebab dia orang pun masih muda lagi, baru 20 tahun anak Kak Leha tu. Jadi dia punya perjalanan tu masih jauh. Dia pun nanti nak berumah tangga, nak ada anak sekolah kan. Jadi dia kerja kilang tu berapalah sangat boleh dapat. Sedangkan kat dalam BOI ni engineer, doktor, semua pun buat business forever ni. Jadi baik Kak Leha paksa je anak Kak Leha tu kalau setakat kerja kilang je, baik buat forever. Biar dia berjinak-jinakkan diri dulu dekat dalam forever ni kan. Biar dia tengok macam mana proses dia perjalanan forever, kejayaan mentor-mentor, jutawan-jutawan yang dah berjaya ni kan. Biar dia terbuka minda dia, biar dia terbuka hati dia. Itu yang Kak Leha doakan, yang Kak Leha harapkan dah. Sebab Kak Leha pun dah 48 tahun. Tapi tak mungkin next year Kak Leha akan berjanji pada diri sendiri. Next year Kak Leha akan ikut mentor Kak Leha, Kak Wani ni, akan jadi salah seorang daripada qualifier untuk hadir ke gala dinner next year juga. Pasti Kak Leha nak tapau semuanya. Alhamdulillah, Kak Leha tak rasa sedih pun, tak rasa tak dapat pun kan tahun ni. Elo point lah, banyak sangat reward-reward yang HQ bagi kan. Qualifier lah, tak apa. Next year pasti Kak Leha capai. Kita berazamkan next year pasti aku ke atas pentas tu. Okay. Jadi kesyukuran Kak Leha lagi. Kak Leha bersyukur sangat. Kesihatan Kak Leha pun Alhamdulillah semakin baik. Kalau dulunya Kak Leha seorang pesakit asma dan suami, Alhamdulillah juga makin baik. Ni minggu depan ni pergi check up lagi dekat doktor. Tengok dia punya kesihatan pun masih makin baik. Bukan macam dululah, makin baik Alhamdulillah kan. Lepas tu Kak Leha dah ada satu testimoni juga daripada ustazah sekolah agama anak Kak Leha kan. Itu dia tengok je. Lepas tu ada sekali tu dia kata, orang sembelit boleh makan tak? Kak Leha kata, boleh. Lepas tu dia try. Anak dia perempuan umur 13 tahun tau. Dia punya ovari sebelah dah kena buang. Sebab ada ketumbuhan. Jadi dia ambil AVG, dia ambil vitamin C. Dia makan tu dua je. Kak Leha kata, ambil lah omega 3 sekali. Dia kata, tak apa, dia nak try dulu. Dia makan je AVG, lepas tu nak tahu, perut dia dah tak sakit. Lepas tu dia punya period dah lancar. Alhamdulillah. Sangat-sangat ajaib. Dia kata selalu sakit. Lepas tu dekat pipi anak dia, jerawat tau. Jerawat. Macam jerawat penuh lah. Lepas tu dia kata makan AVG ni dah sebotol. Hari tu dia dah repeat botol kedua. Makan sebotol dia kata macam dah nampak kurang. Jerawat dekat pipi dia macam dah nampak kurang. Jadi Alhamdulillah sangat sebab dia ada ambil vitamin C sekali kan. Okey, itu testimoni dia. Jadi Kak Leha akan follow up dia. Kalau dia betul-betul nak gunakan produk ni, Kak Leha akan suruh dia nak ambil yang lebih murah lah. Ambil package VIP kan. Jadi 30%. Dia pun boleh dapat makan produk dengan harga yang lebih murah. Okey. Itu je Kak Leha cakap. Kita share je, post je dekat WhatsApp status ke Facebook kita. Kita share je. Mesti ada je yang silent reader tu kan. Mesti ada je tengok. Sebab belum kena dengan diri dia kan. Kalau satu hari tu dia tengok kan. Terkena dengan dia. Mesti dia WhatsApp kita. Mesti dia nak beli. Alhamdulillah. Kita jangan putus asa. Jangan diam. Selalu masuk grup. Selalu masuk kelas. Itu je. Macam Kak Leha sendiri pun. Selalu je masuk kelas, offline ke, online ke, mesti Kak Leha masuk je. Sebab kita nak dapatkan semangat. Kak Leha ni pun tak ramai kawan tau. Tak ada kawan. Bukan nak kata apa. Kawan baik tu memang tak ada. Kurang. Jadi Kak Leha masuk Forever ni, join tim RSG, ramai sangat kawan. Macam dekat gala dinner tu pun Kak Leha duduk dengan CBM Wena, Rachel. Memang seronok sangat duduk di semeja dengan diorang kan. Dengan jutawan-jutawan, kau datang dekat situ,
Datang dekat gala dinner, kita pergi rumah orang kenduri kahwin pun, kita tak ditanya kan, nak ayah apa? Ada tak kena tanya? Tak tanya kan? Jadi kat situ, kita duduk je kat kursi tu dah ditanya. Nak ayah apa? Ada Coke, ada Sprite. Seronoknya, ya Allah. Memang seronoknya. Dapat dilayan macam tu. Itu belum lagi. Kalau qualifier, lagi macam MDM Rawani dapat kan? Ya Allah. Lagi dapat duduk sebelah presiden semua kan? Memang. InsyaAllah satu hari Kak Leha akan capai. InsyaAllah semua 157 orang dalam ni semua akan tercapai impian korang. Okay, Kak Leha doakan semua capai impian masing-masing. Cuma jangan berhenti, jangan mati, jangan senyap. Itu je Kak Leha cakap. Kalau nak say hi, good morning pun boleh je. Macam tadi MDM Tio punya semangat pun terbakar habis. Okay, itu je Kak Leha nak cakap. Terima kasih Kak Wani, terima kasih semua. Bye-bye, Assalamualaikum. Thank you so much. Bakal MDM kita Zulaiha Mustafa. Ya Allah, kan? So, sangat-sangat best. Itulah dia satu pengalaman yang sangat luar biasa lah dekat Forever ni ya. Kalau macam kita punya presiden ada cerita 30 tahun lalu semasa beliau baru di Forever ya. Dia masa tu di UK kalau tak silap kawan ni. Dia tak adalah semangat sangat. Dia belum jumpa lagi kenapa dia nak dia tak tahu yang dia akan lama ke tak lama. Dia baru lagi kan 30 tahun lalu dekat Forever. Kemudian tapi satu hari tu dia bertemu dengan seorang warga emas yang sudah berumur lebih 80 tahun. Orang putih lah, orang putih yang dah berumur lebih 80 tahun. Kan, dan dia buat bisnes Forever tau. So Aiden dia rasa sangat kagum kenapa orang dah tua pun nak buat bisnes Forever kan. So dia tanya kenapa you nak buat bisnes Forever ni. So warga emas tu cakap kerana dengan bisnes Forever lah dia yang dah tua ni dia dapat pergi makan di restoran. Okay. Dia memang sangat tak senang hidup dia sebelum buat bisnes Forever, sangat-sangat tak senang. Tapi dengan keuntungan di Forever pada masa tu bukan banyak pun. Dalam 500 pound macam gitu. Extra 400-500 US dollar macam gitulah. Kan? Tapi dengan income 3 angka tu, ya, dia dapat capai impian dia nak makan di restoran bersama keluarga dia. Faham tak? So sometimes small wins yang kita nampak small, yang kita ni kat Malaysia ni terlalu selesa kan. Kita banyak duit kan sebenarnya. Hari-hari makan sedap kan. Jadi kita nampak benda tu tak penting. Tapi pada orang lain itu adalah satu impian yang sangat penting. Small wins boleh bawa kepada big wins di Forever ni. Ya, macam Kak Wani dulu nak bermula di Forever, Kak Wani nak RM500 saja. Jadilah itu Kak Wani punya cita-cita dekat Forever dulu. Tapi bila kita dah masuk dekat dalam BOI, ya, dah duduk dengan orang-orang yang berjaya, yang kita nampak orang-orang yang dah berjaya ni memang nak bantu kita berjaya. Alhamdulillah Kak Wani ikut. Kan? Tak suka pun Kak Wani ikut. Faham? Sebab siapa yang suka berubah? Kan? Berubah adalah benda paling ramai orang tak suka buat kan? Jadi tapi Kak Wani buat juga sebab, dan Alhamdulillah kan, sebab itu semualah Allah bagi rezeki yang sangat banyak pada Kak Wani di sini. Okay, so thank you so much Kak Leha. Kak Wani nak panggil share yang seterusnya. Papa Berry dah ready ke? Nampak pun dia dah duduk. Okay, dipersilakan Papa Berry. Alright, terima kasih kepada MDM Rawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Selamat pagi kepada semua dan juga tidak terlambat diucapkan selamat bercuti sekolah dan selamat menjadi harimau singa dan juga Godzilla untuk para ibu sekalian. Al-maklumlah bila budak-budak dah cuti sekolah kan. Kau pam-pam lah segala rimau keluar kan. Kalau tak memang kau relax je. Okey. So pendek saja sebab saya nak bagi ruang yang agak besar kepada Tok Kok Sun untuk sharing yang lebih lama. InsyaAllah sebab saya yakin beliau banyak benda nak sharing. Cuma ada 3 benda yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. Bukan 3 kesyukuran tetapi 3 benda lah. Benda yang pertama, okey. Saya tertarik tadi bila Kak Zulaiha kita bercerita pasal biodina, pasal gala dinner, pasal Malaysia Rally kan. Of course, terlebih dahulu tahniah kepada Rawani sebagai MC pada Malaysia Rally. Tahniah. Baik. And then, okay, nak tanya korang kan. Masa korang pergi ke gala dinner tu, perasan tak? Masa tu ada satu recognition sebagai yang digelarkan sebagai Brilliance Club. Perasan tak benda tu?
Siapa bagi gala dinner? Siapa cakap, perasan tak yang leader-leader korang di atas pentas diraikan sebagai Brilliance Club? Ada perasan tak? Okey, nampak Korang tahu tak Brilliance Club tu ialah apa? Dan korang tahu tak macam mana achiever-achiever untuk Brilliance Club ini dipilih? Cuba tanya, jawab dengan chat. Faham atau tidak? Yang ini saya tak tahu leader korang cakap ke tak, tapi saya akan cakap. Kalau leader korang tak sempat cakap, nak simpan, nak sharing ke apa-apa, kata sorry lah, kita spoil the tea kan. Okey, tahu tak benda? Kenapa, macam mana mereka dipilih untuk Brilliance Club? Kenapa Dato' Desmond dapat E kan? Kenapa Rawani kau dapat apa? Rawani kau dapat O Optimizer. Betul Z O kan? Okey, dapat O. Oh. Kan, kenapa contohnya MDM Ina dapat F kan, dapat Flourish kan? Okey. Sebenarnya pangkat ataupun achiever untuk Brilliance Club ini akan dikira dari segi FOREVER, Eja Forever tu tahu sendiri. Okey, F tu apa, O tu apa, R tu apa, E tu apa, and then kemudian V tu apa, and then E lagi satu tu apa, R lagi satu apa kan. So, macam contohnya JLT Juraida, dia dapat V, Visionary. Okey, macam Dato' Desmond dapat E selepas dia, Elite kan. And then kemudiannya ada R kali tu, itu tak siapa achieve lagi. Yang R daripada ujung tu, itu play power. Kan? Itu nama dia, saya tak tahulah sebab tak tahu capai lagi kan. So, Royal. actually, Royal Royal Aku dah Royal. kata dah. Aku cakap Sifu tau. Aku Royal kot. Sifu kata, lah Sifu biasa Royal lah. Okey, memang Royal lah kan. Okey. Setiap pangkat ni Flourish, Optimizer, Rising Star, E lagi satu apa? Excellence Excellent. Excellence, and then kemudian dia Visionary, kemudian Elite, kemudian Royal. Semua achiever ini, dia kira dari jumlah income terkumpul selama setahun. Sama macam konsep yang kita guna dekat BO Dinner. Cuma BO Dinner kita ada LCM, kita ada PCM, kita ada EPCM, kita ada RPCM. Macam itulah kan. Macam Forever Malaysia, dia ambil konsep itu sebab memang mereka rasa konsep itu sangat-sangat bagus sebenarnya tahu. Sangat-sangat best sebab dia akan menggalakkan kita tak fikir pasal pangkat. Kan dekat Forever kita belajar incentive first, pin second, betul tak? Insentif tu juga boleh tukar kepada income first, pin second. Sebab pangkat tak boleh buat kita beli beras bang. Contohnya kau pekerja manager, saya nak jadi manager kan. Tapi manager pun cukup-cukup makan contohnya. And then kita pun pergilah dekat Tesco ke, Tesco tak ada, pergi kat Lotus ke, pergi kat Giant ke, Maidin ke apa ke. Nah, saya manager Forever Living. Saya nak beli beras 3 kilo. Lepas tak? Tak lepas bang masalahnya. Dia nak duit. Dek, kerana itulah dari dulu Sifu ajar kita incentive first atau income first and then pin second, pangkat second. So kerana itu dekat BO Dinner dulu sampai sekarang pun mereka ada macam Leaders Cup kan. So ada LCM. LCM ni income RM200,000 ke atas setahun. Lepas tu ada PCM RM300,000 ke atas tahun. And kemudian kita ada EPCM, kemudian kita ada RPCM and what not lah. Macam Forever dia guna sistem sama juga. Baru diperkenalkan ketika hari tu, gala dinner itu. Ada F Flourish and then kemudian ada O Optimizer. MDM Rawani kita ni Optimizer. Kita ada Rising Star, kita ada Excellence, kita ada Visionary, kita ada Elite, kita ada Royal. So berapa income yang terkumpul setahun untuk achieve benda-benda itu, anda tanya pada leader anda, minta dia sharekan. Lepas ni adalah point untuk dia cakap ketika korang punya SDA. So di sini kita nak khabar yang kita memang fokus untuk dapat income banyak. Itu je. Jangan cerita pangkat. Jangan cerita aku nak manager, aku nak super, tak. Fokus dapat income banyak. Pastikan yang income kita itu more than enough supaya kita one day dapat dianugerahkan, dapat diraikan sebagai salah seorang achiever. Itu kisahnya. Income Papa Berry masa itu sikit lagi. Tak lepas untuk dapatkan F. Tak lepas dapatkan F kan. Tapi tak apa. InsyaAllah tahun depan kita pergi O lah. Kita pergi F dan kita pergi O terus. Alright. So, kita kejar income. Boleh-boleh. Selepas ini fokus untuk dapatkan income yang banyak, fokus untuk besarkan tim, fokus untuk bantu lebih orang, fokus untuk lebih banyak berkongsi kebaikan produk Forever. Itu yang pertama. Yang keduanya, Papa Berry nak tanya, siapa sini yang suka shopping baju? Siapa sini suka shopping lah? Shopping lah, baju ke, kasut ke, beg ke, Rawani ni suka kasut. Aku tahu. Okey. Siapa sini suka shopping? Kalau boleh pergi jalan-jalan kan. Hari tu kan kita buat Malaysia Rally, Malaysia Singapore Benda Rally kat Times Square kan.
Kan dekat Times Square tu banyak butik yang cantik-cantik. Betul tak Wani? Kan banyak kan kedai baju cantik bajunya kan? Siapa sini yang duk lalu lalang daripada Malaysia Rally punya tempat tu, pergi ke bawah, pergi makan, and then pergi ke parking semua, lalu kedai baju cantik-cantik dan kita, geramnya, baju dia cantiknya, tapi tak beli. Sebab masa tu nak berjimat ke, tak ada duit ke apa-apa ke. Ada rasa tak macam tu? Kita daripada tempat Malaysia Rally tu, nak turun pergi parking, nak pergi makan, kan? Kita lalu tempat baju cantik-cantik, Allah geramnya, ya Allah kasut, geramnya aku kasut ni kan, tapi kita tak beli. Ada kan? So Papa Barry pun sebenarnya macam tu. Papa Barry ini memang suka beli baju. Saya tak merokok, tuan-tuan. Saya tak merokok, saya tak suka pergi melepak sana, melepak sini, saya tak suka apa-apa sangat. Satu benda kryptonite saya pasal duit ni ialah baju. Kalau bab baju kau tanyalah kat CBMIT kau ke, kau tanyalah dekat MDM Siti Rafida ke, MDM Izalin ke, even Rafida lah especially, MDM Siti Rafida. Papa Barry dengan dia pergi Hong Kong sama-sama kan. Kok Sun tahu? Kita pergi Hong Kong sama-sama kan. So kerja saya kat Hong Kong tu, saya beli baju. 24 jam beli baju masalahnya. Segala baju kat Hong Kong tu aku beli kan. Sebab aku, lawa gila. Masa tu juga sama macam dekat Times Square tu. Masa tu Papa Barry balik daripada kereta naik atas tau sebab ambil barang. Ambil bunga masa tu nak bagi dekat manager baru kita lah. Tengok-tengok terserempak satu kedai. Nampak baju, cantik betul. Terus masuk, terus beli bang. Terus masuk, terus beli. On the spot. Sepasang jaket dengan jersey. Harga dia lebih kurang dekat 300.5. Dapat diskaun sebab beli dua sekali kan. Maknanya kabut kat sini, kalau kita, Alhamdulillah tadi saya nampak tadi, Wani yang cerita. Ada seorang tua cerita dekat Aiden. Dia suka dan dia syukur sangat buat Forever ni sebab apa? Dia dapat makan dekat restoran buat pertama kali seumur hidup dia. Itu impian dia. Papa Barry pula, impiannya ialah, kalau aku nak satu benda tu, aku beli terus. Itu je. Kan? Sama macam jaket ni. Jaket ni sahaja RM270. Jaket ini saja. Okay? So, bila Papa Barry nampak, biasa nampak, cantik lah. Terus ambil, terus bayar. Bila dah bayar botol harga. Oh, harga dia banyak ni ke? La ilah Allah, aku lupa tanya harga. So, nak beritahunya, motivasi kita berbeza-beza. Tapi bila kita tahu apa kita nak, masa tu insya-Allah kita boleh capai. Jangan syarat kita buat forever tu betul. Masa tu mungkin korang teringin nak jongkong emas ke kan, teringin nak kasut lah, teringin nak handbag lah, perempuan handbag kasut lah dua tu. Kan? Teringin nak berjalan lah, teringin nak mainkan, nak bagi mainan kat anak semua. Bila dah ada duit, relax je, tak ada masalah, senyum je. Kan? So, buat forever betul-betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Hari tu siapa yang sempat bergambar, yang pergi MLGT lah terutamanya, ataupun mungkin Malaysia Rally, yang sempat bergambar dengan Greg Mon dan juga Aiden O'Hare. CEO dan juga Presiden Forever. Siapa sempat? Siapa sempat kan gambar? Tak gambar dengan dia sempat kan? Bukan senang tau untuk kita berjumpa dengan CEO besar. Ini bukannya Forever Living Malaysia punya ketua. Inilah CEO besar. Satu dunia dia pegang. Tahu? Maknanya bila dia turun tu, kita patut rasa macam bangga, happy dan teruja. Sebab apa? CEO besar turun daripada mereka syarikat, tempat dia orang, turun ke negara kita, meraihkan kita bersama-sama. Bahkan kami dekat MLGT, kami bersyukur dan bertuah. Sebab mereka berdua sudi untuk berkongsi. Betul tak Wani? Sudi untuk berkongsi. Lama diorang kongsi tu. Dan of course dah namanya MLGT, namanya meeting kan. So banyaklah soalan yang kami tanya sebagainya kan. Sesi bertukar-tukar pandangan dan macam-macam lagi lah. Tapi nak kabarnya betapa seronoknya kami situ. Dan untuk saya ada satu lagi ekstra keseronokan. Saya tak tahulah benda ini betul atau tidak. Tetapi saya merasakan yang saya FBO Malaysia pertama, bahkan mungkin di dunia kot saya tak tahu, yang selama badak pergi tangkap Greg Morgan untuk interview. Orang lain korang interview dengan MDM Rawani, interview dengan MDM Siti Rafida, MDM Hamiza, even Sifu pun contohnya kan. Tapi korang berani tak tangkap Greg Mon untuk di-interview untuk video konten korang. Papa Barry buat macam tu bang. Siapa perasan? Masa tu saya interview Greg masa dekat HQ itu. Siapa perasan? Saya interview beliau tuan-tuan. Saya cakap awal-awal, Greg, if you have time, can I capture you for a while? I would like to have an interview with you. Sure, no problem. Please, Barry. Afterwards, you can call me. So, lepas habis tu, memang saya interview dia. Video interview tersebut lebih kurang 6 minit. Ada 3 soalan saya tanya. Saya tak sempat nak fine tune lagi sebab saya nak post dekat TikTok. Dan saya akan izinkan anda semua untuk ambil video tersebut. Untuk anda gunakan sebagai konten anda. Tak ada masalah. Sila ambil semua. No problem. Tak payah copyright pun tak apa. Janji kau jangan edit muka aku keluar dah.
Dan video tersebut mungkin akan ada intro dan outro. Saya akan bercakap sikit lah bagi pihak saya kan. Dan di bahagian tengah-tengah itu ialah interview saya dengan Greg. Dan akhirnya ada penutupan sikit. So you all feel free untuk download video tersebut. Buang bahagian awal, buang bahagian akhir. Ambil tengah-tengah saja. Tambah korang punya sendiri, tak ada masalah. Nanti insyaAllah saya akan cubalah. Baik hari ni saya siapkan. Nanti kalau dah siap, saya akan bagi link dia dekat leader masing-masing insyaAllah. Leader masing-masing akan post dekat grup korang. Pandai-pandai lah korang ambil, korang download lah. Suka hati korang nak buat apa pun dengan video tu. Jangan korang buat guna video tu untuk cerita pasal scammer dah. Tu kisah dia kan. Baik. So no problem. Yang terbaik untuk anda semua, saya sekadar mahu membantu sebab saya tahu. Forever living is forever giving. Kalau saya bagi banyak, Allah akan bagi saya banyak. Kalau saya memberikan banyak, Allah akan kurniakan saya banyak. So, saya harap sedikit apa yang saya buat ini, interview dengan Greg, walaupun soalannya mungkin simple je. Soalan pertama berkenaan dengan bisnes yang sentiasa meningkat. Soalan kedua tentang matlamat Rex Mall, bapak dia arwah mendiang kan. Dan yang ketiga tentang kata-kata beliau untuk orang di luar sana yang mencari-cari peluang sebagainya. Simple saja, tetapi saya harap ianya dapat membantu. Because it is not easy for us to capture a big shot like him for an interview. Apatah lagi untuk sebab interview bagi konten kita insyaAllah. So, itu saja tuan-tuan dan puan. Saya sayang anda semua. Selamat bercuti sekolah. Dan betul kata Wani, korang cutilah macam mana sekalipun. Sebelah mata jangan lupakan forever living. Korang cutilah macam mana sekalipun. Pastikan gerak kerja sentiasa bergerak. Kenapa? Kerana walaupun bisnes sini masih boleh bergerak walaupun kita bercuti. Tetapi kena ingat, kita berurusan dengan manusia. Manusia ni kadang-kadang lupa bang. So kadang-kadang kita kena ingatkan manusia ini, kita kena terus fight sebab apa? Selagi korang belum capai tahap macam Sifu, belum capai tahap macam MDM, selagi itulah perjuangan ini tidak akan berakhir. And speaking of which, lepas ini penutupannya mungkin MDM yang cukup luar biasa. So, kembali kepada MDM yang luar biasa juga yang menjadi host pada hari ini. I love you all. Jangan lepas ada, mesti ada. Bye-bye. Bye-bye, Masya Allah. Okay, thank you so much. Kan bakal MDM Papa Berry. Dan insyaAllah CBM Dubai tahun ni ya. So, itu dia sangat-sangat best. Itulah the power of forever kan. The power of BOI ya, is the power of giving juga. Kan, kita memang bagi, tak henti punya. Perasan kan? Kita buat, we are never selfish. Selfish tu tidak sepatutnya ada dalam mana-mana BOI. Okay. Kita memang keep, lagi kita banyak share, lagi banyak orang boleh berjaya dengan apa yang kita share, lagi kita happy, lagi kita boleh stay, loyal, setia dekat dalam forever ni bersama-sama BOI. Faham tak? Faham tak? So, jadikan, dan business forever adalah pilihan muktamad. Adalah bisnes muktamad korang. Lepas ni tak ada dah bisnes lain. Ya? Ini tak. Masih lagi pandang kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang nak buat apa? Berputar alam korang punya mata tu kan? No. Forever adalah bisnes muktamad korang. Mulai hari ni, janji pada diri sendiri. Percayalah, korang akan dapat banyak sangat rezeki kenikmatan yang Allah akan bagi korang bila korang setia dekat sini. Ya? Kita tak nak jadi loser. Pindah bisnes mana, pindah bisnes ni. Tak nak jadi katak lagi. Jangan jadi katak. Okay. So, itu dia. Thank you so much Papa Berry. Dan Kak Wani nak panggil sebelum Kak Wani buat penutupan. Kak Wani panggil last MDM Toh Kok Sun. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi MDM Kak Rawani. Okay, so hari ni memang sangat excited sebab baru-baru ni kita baru habis event regional rally pada minggu lepas kan. Siapa you rasa excited punya bagi tahu saya dekat chat room. Okay, so Koksun nak cakap okay, memang sangat bersyukur kali ni sebab Koksun dijemput oleh HQ untuk jadi salah seorang speaker untuk workshop lah. Okay, kita punya regional workshop kali ini. Dan memang kenapa bersyukur sangat sebab dapat selain daripada dapat dijemput juga dapat ini adalah juga merupakan satu peluang bagi Koksun untuk belajar juga belajar juga macam mana nak buat satu talk okay yang best untuk anda semua. Okay, so dan juga boleh dapat sumbang lah. Okay, sumbang bagi semua tak kisah siapa. Okay, so Koksun rasa best juga. Okay, sebab macam tu satu kali lagi pengalaman okay dalam
dalam Koksun punya kehidupan. Okay. So dan selain tu, okay, memang sangat excited juga sebab apabila terutamanya hari itu malam kita ada itu gala dinner kan. So memang gala dinner itu sangat cantik. I boleh cakap sangat rugilah bagi siapa yang tak pergi hari itu kan. Itu gala dinner berbaloi gila. Kita baru bayar berapa kan, tapi kita pergi sana grand gila. Itu event punya, itu gala dinner punya, dia punya tempat itu ballroom itu semua. Okay, dia punya design semua cantik gila, sangat fantasi, sampai cantik sampai I boleh cakap I tak pernah attend lah mana-mana satu gala dinner yang begitu cantik. Okay, so first time I attend gala dinner yang begitu cantik tau. Cantik gila, cantik sampai I rasa I tak mau, I tak nak pergi dari situ tau. Walaupun event sudah habis I pun rasa macam tak nak pergi dari situ. Okay, nak stay dekat situ saja. Dan juga cantik sampai I rasa macam tak cukup lagi. Memang tak puas tak cukup puas lagi mau gambar mungkin tak cukup lagi. So nasib baiklah hari tu ada pakai pakaian bling-bling supaya okay, boleh matching dengan hari itu punya di tempat yang begitu cantik lah. Okay, so sangat thank you kepada company. Memang betul-betul nampaklah company this time memang really sangat guna hatilah untuk organize event yang terbaik untuk kita. Sebab inilah apa yang betul-betul kita nak. Apa yang kita perlu, sangat perlu I boleh cakap. Okay, so company betul-betul buat bagi kita hiasan dia memang cantik. So dengan ini kita boleh dapat tarik orang ramai lagi dekat luar nampak apa tu Forever bukan yang biasa-biasa punya company. So baru kita boleh buat sampai event begitu best kan. Okay, so tertarik jugalah I rasa semua yang datang hari tu. Okay, semua yang datang event hari tu, I rasa memang semua pun akan rasa sangat best kan. Okay, sangat best. Okay, I punya termasuk kita ada bawa kita punya group downline kita semua datang juga. Orang baru datang juga, mereka pun sangat impress jugalah. Okay, so memang sangat menghargai apa yang kita punya company Forever buat untuk kita. So inilah bagi Koksun nampak ini adalah harapan yang sangat bagus untuk kita menjelang Forever yang baru. Ini adalah Forever yang baru. So Koksun nampak ini memang satu harapan yang sangat bagus. Okay, so dan memang company pun ada buat satu meeting dengan kita semua MLGT. So Koksun nampak adalah kita punya CEO iaitu Greg Mon dan juga kita punya President, okay, Aiden O'Hay. Okay, Aiden O'Hay, okay. Mereka terbang dari jauh-jauh datang sini semata-mata untuk nak jumpa dengan kita semua, nak bagi tahu kita berapa sayanglah mereka dengan kita, okay. Berapa care mereka dengan kita, okay. So lagi pun I nampak mereka betul-betul nak tolong kita bangkit, betul-betul bangkit. Okay, so Sifu pun pernah bagi tahu lah, okay, kita punya yang paling top kita punya Malaysia punya sales CC boleh sampai 27,000. Okay, so dalam masa tu telah melahir begitu ramai jutawan kan. Okay, so ramai pun sudah untung berjuta-juta. Sifu pun sudah beli banyak sangat, okay, toys dia termasuk dia punya banyak dia punya banyak rumah lah, dia sudah banyak property dia sudah belilah. 1 tahun boleh beli sampai 4, bayangkan hebat tak? Okay, so memang Sifu sudah untung banyak dekat sini, sudah beli berpuluh punya property. So bayangkan ini future kita tau. Sekarang Greg Mon dan Aiden juga dia nak tolong kita bangkit bukan sampai 27,000, nak sampai 50,000 cc. Okay, so that's why I rasa kita kena usaha betul-betul. Okay, kita kerjasama dengan company betul-betul. Okay, I percaya tak lama lagi lah, dalam 5 tahun ni kita boleh sampai ke 50,000 cc satu Malaysia. Bayangkan
kalau kita punya Malaysia punya CC sales boleh sampai 50,000 CC kan. Okay, so kita semua sini dekat sini kaya gila tak? Kaya gila kan? So, boleh bayangkan okay? Kaya gila, bayangkan Sifu masa tu boleh beli 4 dia cakap, okay? Nanti double lagi tau. Boleh beli 8 satu tahun, 8 property. Kalau kita ada separuh daripada dia pun kita ada 4 property satu tahun, betul tak? Best tak? Okay? So, best gila. So, memang kita untung mungkin berjuta, berpuluh juta dah. Okay? So, I wish all of you all the best. Kita usaha sama-sama dan kita sama-sama menuju ke matlamat kita iaitu 50,000 cc. Okay? See you at the top. Bye-bye. Wow, okay. Masya Allah. Thank you so much. MDM Kok Soon. Okay, so kita ingat tu. Kita punya target sekarang ialah 50,000 cc. Okay, sebulan. Okay, so insyaAllah boleh. Kita kena kerjasama lah. Ya? Sebab kat sini kita sama-sama menang. Ya? Bukannya kita tak boleh fikir dekat Forever bukan bisnes yang mengkayakan orang atas tu, bukan. Sini memang boleh mengkayakan diri sendiri. Ya, kita sama-sama menang di sini. Okey, faham. Kena fahamkan lagi ya bisnes Forever ni ya, kena selalu lagi bercakap dengan you punya upline ya untuk betul-betul sayang lagi dekat Forever ni kan. So itulah korang pernah pergi US tak? Pernah pergi tak US? Siapa pernah pergi kan? Kak Wani alhamdulillah dengan Forever ni 3 kali pergi US. Ya, dapat free pergi US. Jadi that's why bila kita punya owner Greg Mon is the owner kan, dengan kita punya presiden datang daripada US dengan dia bukannya plan awal tau. Dia ad hoc punya plan tau. So kau ni dapat bayangkan lah ya, bukannya sebab tak dekat. Tak dekat kan. Tapi of course lah dia orang sangat selesa kan naik maybe first class or business class kan. Tapi sebab dia sangat sayang. Mereka buat tu semua sebab mereka sayangkan Forever. Mereka sangat sayang Forever Malaysia, Singapore, Brunei. Mereka sangat sayang. That's why mereka boleh je datang, sedangkan nanti diorang nak pergi ke EMR di Phuket pula lagi kan. Okay, so kau ni dah buat closing sebelum habis Tempayaki hari ni sikit. Okay, korang nak tak berubah dalam masa 1 tahun dari sekarang? Nak tak hidup korang berubah 1 tahun daripada sekarang? Siapa nak tulis nak? Nak tak? Tiba-tiba income melonjak beratus ribu ringgit. Tiba-tiba. Semuanya tiba-tiba. Ya. Tapi percayalah, tiba-tiba itu berlaku apabila korang ada character building. Ramai orang tinggal benda ni. Kenapa? Ramai orang nak berjaya di Forever tapi dia tak ada character building. Okay, apa itu character building? Maknanya you membina karakter. Membina karakter yang betul, yang bagus, yang cantik. Yang menarik, yang tertarik. Faham tak? Ramai orang dia masih lagi duduk menjadi orang yang sama. Masih lagi attitude yang sama. Masih lagi pemikiran yang sama. No, you have to change. You have to duplicate habits, mindsets, character, knowledge and inspired actions of a millionaire. Siapa millionaire dekat Forever ni? Siapa millionaire dekat BOI? You kena duplicate. Faham tak? Kita di network marketing, kejayaan besar kita adalah dekat duplikasi. Ini bukan kita nak saya nak jadi diri saya sendiri. No, kalau you jadi diri you sendiri sekarang ni, you dah jutawan ke belum? You sekarang diri you sendiri, you dah jutawan ke? Belum kan? That's why you have to change character building and duplikasi seorang jutawan. Faham tak ni? Ya? And then kawan ni berubah dalam 1 tahun kerana memilih bisnes berbanding bekerja makan gaji. That's why kawan ni kan Allah makbulkan doa kawan ni nak berhenti makan gaji. Ya, walaupun engineer gaji 5 angka. Ya, and then kawan ni telah memilih easiest business to do. Forever adalah bisnes paling senang nak buat berbanding bisnes-bisnes lain. Kau pergilah buat bisnes lain, kau rasalah sendiri betapa tak senangnya. Forever dah terlalu senang. Terlalu senang. But you have to start with 1, 2, 3, 4. And then the last one, setting big goals. Mesti duduk dekat goals yang besar. Dan fokus
Fokus untuk capai matlamat walaupun ada cabaran. Ya, kena fokus. That's why kita kena buat benda yang penting di Forever. Nak berjaya di Forever ni senang je. Priority dekat Forever. Okay, so kita pun dah sediakan MMC Coaching Day offline di Center Kuantan dan di Center Nusa Bestari Johor pada hari Sabtu ini. Pastikan you all daftar segera. You all akan belajar, ya, boleh bawa prospek dan juga leader bantu untuk close you punya prospek jadi VIP. Kan? So you kena bersungguh-sungguh ajak prospek. Nak ajak bakal VIP, mesti kena datang diri sendiri. You have to build your character now. Ya? Okay, dan pastikan daftar, nanti leader bagi link masing-masing. Jadi itu saja untuk Tempayaki pada hari ini dan juga jangan lupa camp kepimpinan. Daftar segera. Bulan Oktober ni kita akan ada camp kepimpinan. Kan? Ini tadi character building ada dekat dalam camp kepimpinan. You nak tahu macam mana nak duplicate jadi millionaire dekat dalam camp kepimpinan. So faham? Nak berubah dalam 1 tahun ni tak? Kalau nak, you kena buat. Kena bertindak. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Jumpa lagi anda di next Tempayaki. Bye. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Go, go, go. Millionaire. Kita menang, kita juga. Thank you.